batu, gunting, kertas, permainan kanak-kanak, atau strategi minda yang mendalam? Adakah ia hanya nasib atau ada rahsia untuk sentiasa menang? Ramai fikir ini permainan rawak. Tapi lawan kita tidak rawak. Ada corak psikologi boleh dianalisis. Di sinilah konsep Nash equilibrium masuk. Bukan ramal setiap langkah, tapi kebarangkalian. Perhatikan, orang cenderung ulang apabila menang. Apabila kalah, mereka selalunya akan tukar. Pemain baru pula, ramai mulakan dengan batu sebagai default. Dengan memerhati, kita boleh membaca niat lawan. Mereka tak sedar kita sedang kaji mereka. Jadi, bagaimana nak gunakan kelebihan ini? Perhatikan gerak geri lawan anda. Jika mereka kalah dengan kertas, kemungkinan besar akan keluar kertas lagi. Jadi, kita keluarkan gunting. Jika menang dengan batu, lawan dengan kertas, strategi ini bukan terhad pada permainan ini. Ia melangkaui rundingan dan interaksi seharian. Prinsip ini relevan dalam pelbagai aspek. Adakah anda sedia bukan lagi bermain nasib, tetapi strategi yang jitu? Fikirkan itu.